Masa tu baca komen korang part 10. Kan hari tu aku ada tanya korang, apa perasaan korang kalau korang kena scam dekat bazar Ramadan? Macam biasa aku smackdown, lepas tu smackdown orang tu sampai jadi burger tu. Macam mana kau smackdown orang tu sampai jadi burger? Aku nak sepak biji dia tu. Tahulah kau marah. Tapi perlu ke sampai nak sepak biji dia? Aku flying kick dekat peniaga tu, lepas tu aku ambil gerai diorang and aku baling kat muka diorang. Macam mana kau baling gerai diorang? Gerai diorang tu ke berat? Marah dia lah. Sama lah, aku pun akan marah dia. Aku tumbuk orang tu sampai terbang ke alam lain. Kuat sangat ke kau ni sampai boleh pergi ke alam lain? Aku biar je dia. Kalau dia balik dari bazar lepas tu accident tu, aku Alhamdulillah. Bagus lah tu. Dekat bazar Ramadan, aku kena scam. Tapi aku nak tumbuk orang yang scamkan aku. Buat apa nak tumbuk? Bakar je lah. Aku bersabar je. Tapi dalam hati aku bilai, kau tunggu kau. Kalau dalam hati dah cakap macam tu, pukul aja lah. Kalau aku kena scam, aku akan tumbuk dia sampai mati. Kalau nak tumbuk, jangan depan orang ramai. Nanti kena report polis. Nak hancurkan kedai dia. Macam mana kau nak hancurkan? Aku nak curi semua duit dia. Lepas tu bila hari raya, dia dapat duit raya. Lepas tu aku curi lagi. Wow, pandainya. Kalau kena scam, curi balik makanan dia tu. IQ infinity. Kalau macam tu, semua orang pun boleh buat. Mengamuk sambil balik Israel. Lepas tu aku unboxing tukang scam sebab aku marah. Tiba. Memang tiba. Bila masa aku ada kat sana? Aku scam dia balik. Hehe. Betul tu. Ambil makanan dia. Macam pernah dengar je komen ni. Nak jerit kok-kok macam ni. Kau pahal doh scam aku. Aku pula yang dah terjerit. Bapak saya polis. Tipu je owner kedai tu. Padan muka. Ini cara baik. Bukan cara jahat. Aku tembak-menembak dekat bazar Ramadan. Lain macam kau ni. Saya akan kata ke orang tu, bagi duit tu balik sebelum saya tendang kau. Lepas tu saya lari sebab malu. Kau yang cakap. Lepas tu kau sendiri yang malu. Aduh. Baling mercun bola. Weh, sekarang dia jual mercun ke? Okey, untuk part 11, aku nak tanya korang. Kalau korang pergi terawih, korang selalu pergi terawih dengan siapa? Okey, itu saja. Selamat menaik komen.